Hi guys, welcome back to my channel, Nini Sarlinda. Okay guys, kali ni cerita merupakan cerita yang agak misteri. Masa saya tengah buat research berkenaan dengan cerita ni, saya pun rasa misteri sangat-sangat cerita ni. Nak tahu apa pengakhiran ceritanya. Tapi sebelum tu, macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel, Nini Sarlinda. Okay guys, so bermula cerita di sebuah tempat, iaitu nama dia Amerika Syarikat, iaitu Tucson, Arizona. Maafkan saya kalau salah sebut nama tempat. Charles Chuck Morgan merupakan seorang ejen escrow. So Charles ni mempunyai kehidupan yang biasa-biasa sahaja, kehidupan yang stabil, dah kahwin, ada 4 orang anak. Kisah ini jadi misteri disebabkan dia tiba-tiba hilang pada satu hari dengan tanpa apa-apa pesanan ditinggalkan dekat wife dia ataupun family dia, dengan tak ada kabar, hilang macam tu je. Charles ni kelahiran 1949 dan nama wife dia adalah Ruth, R-U-T-H. Charles ni dia kerja sebagai ejen escrow, mengurus kewangan dan dokumen-dokumen penting dalam transaction property. Dia dipercaya untuk memegang aset-aset yang bernilai dan juga kewangan yang berjumlah besar. Dia juga memegang information yang sensitif dan penting. Charles juga merupakan seorang pekerja yang sangat disiplin. Pada 22 Mac 1977, Charles pun macam biasa keluar pagi pergi kerja. And then bila tiba malam hari, isterinya Ruth pun cemas sebab Charles ni tak kunjung tiba balik dekat rumah. Wife dia ni sempat juga call dekat dia punya office, dan office mate dia juga ada bagi tahu yang Charles langsung tak ada datang office pada hari tersebut. Wife dia pun pergi dekat balai polis untuk buat report polis, tapi malangnya polis tidak mengambil kes ni sebagai kes yang serius. 2 hari berlalu, Charles pun tak kunjung tiba dekat rumahnya, tak balik langsung. Pada hari ketiga, pada malam hari ketiga, pukul 2-3 pagi macam tu, anjing pun melalak dekat belakang rumah Charles. Jadi wife dia ni pun terbangun. Dia pun pergi dekat belakang rumah dia. Dia buka pintu sebab anjing tu menyalak dekat belakang rumah. So bila dia buka, alangkah terkejutnya bila dia tengok ada Charles dekat situ. Dengan sebelah kasut dia dah tak ada, tangan dan kaki dia diikat dengan kabel. So dia pun cepat-cepat bantu Charles untuk buka ikatan tersebut, sambil dia tanya dari mana, kenapa, macam mana boleh jadi macam ni. Tapi Charles tak keluarkan sepatah perkataan pun. Selepas dibuka ikatan kabel tu dekat tangan dan kaki, Charles cepat-cepat masuk dalam rumah dan dia ambil kertas dan pen. Dia ada tulis, dia bagi tahu dia baru sahaja diculik dan diseksa. Dan dia juga ada bagi tahu ada satu bahan kimia yang diletak di kerongkongnya, which is bila dia tertelan benda tu, ia adalah racun yang boleh menyebabkan kerosakan sistem saraf dan boleh menyebabkan maut. Charles juga ada berpesan kepada wife dia jangan buat report polis, sebab bila dia buat report polis, nanti penculik tersebut akan membunuh keluarganya. Jadi wife dia ni pun ikut perintah dan sabar sahaja. Selepas beberapa hari demi hari, Charles ni pun masih tidak bercakap. Selama seminggu, dia tak pergi mana-mana, dia hanya duduk dekat rumah sahaja. Selepas tu, dia perlahan-lahan dah start bercakap dengan wife dia. Tapi sejak kehilangan dia tu, dia sebenarnya gelisah dan asyik mimpi buruk. Lepas tu beberapa hari kemudian dia dah start pergi kerja macam biasa, hantar anak dia pergi sekolah. Tibalah satu hari ni, wife dia pun tanya dia pasal kejadian tersebut, dan dia pun tak jawab sebenarnya apa yang ditanya. Cuma dia ada bagi information yang dia bagi tahu beberapa tahun ini telah menjadi ejen penyamaran kerajaan. Tugasnya untuk membantu government untuk membongkar projek mafia ni yang merugikan negara. Dia juga bagi tahu isteri dia yang mereka yang culik dia ni telah ambil dia punya identity card. Kalau kita dekat Malaysia ni, kita kenal sebagai IC lah, kad pengenalan. Bila wife dia ni, Ruth, tanya siapa, dia gelisah dengan soalan tersebut. Dan conversation tu habis dekat situ je tanpa ada soalan selanjutnya.
Hari-hari ni Charles, bila dia keluar rumah, dia akan pakai baju anti peluru. Dia juga tak benarkan anak-anak dia ni keluar rumah sendiri. Dia akan teman anak-anak dia keluar rumah. Beberapa hari kemudian, Ruth ni, wife Charles ni pun sedar yang Charles ada pindahkan kewangan dan dokumen penting di satu tempat tanpa melibatkan Ruth. Ruth juga sedar kewangan mereka akhir-akhir ini berkurang secara drastik. Charles pula bertukar menjadi diam dan hanya menjawab 1-2 patah perkataan sahaja bila ditanya. Pada Jun 1977, Charles pun hilang buat kali kedua. Ruth pun mulailah panik. Dan selepas beberapa hari dia hilang, dia pun pergi balai polis untuk buat report semula dengan polis. Dan kali ni polis ambil kes ni sebagai kes yang serius, dan polis pun ada datang dekat office Charles ni untuk menyoal siasat dia punya office mate. Dan office mate dia ni semua bagi jawapan yang sama, which is mereka tak tahu apa-apa. Bila pihak polis cek transaction account Charles ni, terdapat satu transaction yang ganjil ataupun pelik yang berjumlah besar sebenarnya, tapi tak tahu itu untuk tujuan apa. Polis bagi jangkaan awal di mana Charles ni hilang disebabkan ancaman yang serius. Rondaan dan proses penyiasatan dibuat secara meluas. Tidak lama berapa hari selepas itu, Ruth ada terima satu panggilan daripada seorang perempuan yang hanya bagi tahu yang membaca satu kod Bible. Bunyinya macam ni: Ecclesiastes 12:1/8. Lepas tu panggilan tu pun terus mati je macam tu. And then Ruth pun terus buka mereka punya Bible, kitab Bible, dan bila dia merujuk kepada kod yang dibacakan oleh perempuan tu sebentar tadi, ia merujuk kepada tentang akhir hidup dan kematian seseorang. 2 hari setelah itu, polis jumpa mayat Charles ni di dekat gurun. Charles telah meninggal dunia dengan tembakan di kepala sebelah kiri Charles. Mayat Charles ni dijumpai lengkap dia berbaju office, sama macam baju yang dia keluar daripada rumah sebelum dia hilang. Dan kereta Charles pula ada parking dekat situ, tidak jauh daripada tempat kejadian dia meninggal. Setelah polis siasat, polis mendapati yang Charles ni membunuh diri sendiri menggunakan pistol yang dimiliki oleh dirinya. Polis ada menggeledah kereta Charles ni dan mereka ada jumpa satu gigi Charles dibungkus dengan kain putih, sapu tangan putih dibungkus dengan rapi, dan ada juga jumpa spek mata yang bukan kepunyaan Charles, dan ada beberapa senjata api. Polis pun menutup kes ini tanpa membuat siasatan dengan lebih lanjut lagi. Ruth pun tak berpuas hati lah. Kenapa polis nak tutup kes ni secepat macam tu? Tak ada solution langsung kan? Bila forensik buat postmortem, bila mereka cek mayat si Charles ni, dia ada jumpa dekat seluar dalam Charles ada satu duit dolar yang ada tulis 7 nama, tak pasti nama apa, dan dia ada tulis map 3 arah, which is ini merupakan arah sepadan Mexico, di mana ini adalah tempat penyeludupan dadah. Dan dalam surat tersebut juga ada tulis perkataan sama macam yang perempuan call Ruth tadi yang dalam panggilan tu, yang ayat-ayat dekat Bible. Ruth sebenarnya tak percaya Charles tu bunuh diri sendiri sebab tak logik sebenarnya. Sebab Charles ni dia bukan kidal. Okey, tembakan tu adalah dekat belakang kepala kiri dan itu sebenarnya menggunakan tangan kiri, dan Charles ni bukan kidal. Dia tahun 1977 pula, masa tu tak ada test DNA, jadi tak dapat nak cek pistol tu siapa yang pegang untuk kali terakhir sebelum Charles ni meninggal. Teori daripada publik mengatakan yang Charles ni bukan membunuh diri sendiri sebab tembakan tu bukan dia yang buat. Lepas tu, sebab Charles ni keluar rumah gunakan baju anti peluru, dan mustahil dia nak bunuh diri bila dia pakai baju anti peluru setiap hari. Tidak lama lepas tu, ada satu perempuan yang datang dekat balai polis untuk membuat aduan, di mana dia ada bagi tahu beberapa hari sebelum Charles meninggal, dia ada jumpa Charles dekat satu motel, di mana Charles ada bawa satu bagasi berisi dengan duit, di mana dia ada bagi tahu duit tu untuk upah orang untuk membunuh dia. Polis pun ada buat siasatan CCTV dekat motel tersebut. Memang betul perempuan tu ada jumpa Charles ni sebelum Charles meninggal. Polis pun telah menutup kes ni
dan tak ada solution ataupun conclusion daripada kes misteri ini. Kita pun tertanya-tanya macam mana Charles ni boleh meninggal, siapa yang bunuh dia dan apa penyebabnya. Terdapat 4 teori kenapa dia meninggal. First adalah dia mungkin bunuh diri. Kedua adalah disebabkan dia memegang dokumen yang sensitif. Ketiga, kemungkinan pembunuhan berlaku oleh sebab mafia. Dan keempat, kemungkinan disebabkan penyalahgunaan dana ataupun fund. Okay guys, so itu dia cerita berkenaan dengan Charles. Sampai sekarang ni tak tahu lagi apa kesudahan cerita tersebut, apa penjundana, apa penyebabnya dan siapa dalang daripada cerita misteri ini. So itu dia guys cerita untuk kali ini. Seram dan misteri kan korang, walaupun dia bukan cerita hantu tapi kisah ni seram, mistik. Kita tanya-tanya siapa pembunuhnya, sebab apa dibunuh, macam tu. Okay guys, so tu je cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Salinda. Bye bye guys.